Sofian, hey! What? Assalamualaikum, hello everybody, welcome back to Ali Naga channel. So, untuk video kali ni kita nak buat reaction terhadap satu filem pendek raya untuk tahun 2026 and aku excited sebab filem pendek raya ni adalah daripada Sofian. Yes, the legend Sofian, the one and only. And kali ni dia punya filem bertajuk Kasih Tidak Bergema. So, hampa excited tak? Sebab aku excited. Kalau hampa excited, without further ado, let's get right into the video. Mata ni sibuk cari luka sampai tak nampak kebenaran ada dalam rumah sendiri. Hari ni, aku dapat capai apa yang mak aku harapkan. Dan berita gembira ni, mak mesti kena tahu. Tengoklah, phone mak ni rosak. Sebab kadang-kadang dia ambil video sendiri, kadang-kadang dia ambil gambar sendiri. Tu bateri pun tinggal sikit. Syakman. Apa dia kata apa? Touch ghost? Mak, bukan Ghost touch touch. ghost. Ha? Ghost touch. Apalah mak ni? Weh, phone apa siap Ghost lama? touch. Ya, ghost touch. Siapa je tak nak buat mak dia bangga. Masa nak bagi tahu berita gembira ni, masa tu juga aku rasa macam tetamu tak diundang. Dalam hal adik-beradik pun macam tu. Bila gaduh je mesti ada seorang yang disalahkan. Sudahlah, sudah. Sudahlah, Man. Kau tak habis-habis cerita pasal ya? Ui. Memang dari dulu pun apa-apa perkara aku yang disalahkan. Tak macam Bang Cok. Selalu ada ringankan beban mak. Aku ni beratkan beban mak adalah setiap benda yang aku buat kat rumah aku mesti nak mak kagum. Tapi yang jadi sebaliknya. Mak kata kalau nak sesuatu mesti skor dalam peperiksaan. Wow. Aku harap sangat mak akan hargai aku dengan cara yang berbeza. Sekali pun jadilah. Canon. Siapa? Oh. Tapi yang tak skor pun dapat juga. Oh. Happy birthday to you. Terima kasih, Man. Sebelum tu, hadiah untuk mak. Tapi mak, Cok tak ada hadiah lah untuk mak. Alah, tak payahlah sedih. Tak payah hadiah. Usuk ada pun dah bagus. Sebab usuk banyak ringankan kerja mak di rumah ni. Ayat mak buat aku terasa hati. Sama-sama mak. Jom. Oh. Nice tu. Apa kata kita kayu pastikan balik selamat hari raya. Lepas habis belajar aku dapat kerja. Dan kali ni bukan setakat balik beraya. Aku nak buktikan kejayaan yang aku dah capai. Cok, Man baliklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Mak tak payah masak hari ni, Mak. Mak rehat je. Makan apa yang Man dah beli ni, Mak. Cukup ni. Mana kau dapat duit ni, Man? Banyak-banyaknya ni. Kau ada buat benda bukan-bukan Kau tak payah tahulah mana aku dapat duit ni. Kau makan je, yang penting halal. Mak. Man banyaknya, Man. Oh, sedap ni. Hai, Mak. Selama Man tak ada ni, Mak makan apa je? Kita makan biasa-biasa je. Biasa makan kat masjid je. Sebab berdua je kan? Biasa-biasa. Kau dah kerja tau, Bang Cok. Takkan Mak nak hidup macam ni je lagi. Man, puasa ajar kita bersederhana. Tengok lah. Man kena balik.
Apa Man cakap pun Man kena balik. Mak tak habis-habis lebihkan ni. Mayat hidup ni. Man ni apa? Tunggul ke, Mak? Kalau tahu macam ni, baik mampuslah. Man, Wow. kau jaga sikit mulut kau. Asal? Apa ya gaduh dah. Kau tak puas hati ke? Ui, lens flare nice tu. Mak. Apa Mak nak selama ni Man ikut Mak? Man belajar pandai-pandai. Man belajar tinggi-tinggi. Man buat Mak bangga tau. Ni, Man ni buat Mak jadi buah mulut orang. Satu kampung cakap. Ni, muka ni Mak. Muka ni. Bukan muka mayat hidup ni Mak tahu tak? Diamlah. Oh. Tolong Man. Tolong mampus. Jangan Man. Ui, nice gila lah shot ni. Apa hal ni? Sofian, hey! Order bang. What? Oh yo, iklan raya ke ni? Kau kan? Ada magic oh. Mak kau dengan Ucup selalu datang sini. Aku tak Masih expect. datang kau. Aku tahu lah Sofian tapi aku tak expect. Oh jap, satu lagi. Itu mak kau datang sini beli lauk. Dia tinggal Gepak handphone. Rosak lagi ni. Dah kenapa phone ni? Nah, Mak. Duit tu, Mak. Cuk, Ambil lah, Mak. Dah. banyak ni Cuk. Tak apa. Cuk ambil duit ni. Cuk bagi kat adik. Dia perlukan duit untuk belajar. Oh, ni Oh. dah teruk sangat dah ni, Mak. Tukar baru je lah, Ucup minggu depan dah gaji. Alah Cuk. Mana boleh. Phone ni kan adik Cuk yang belikan untuk Mak. Mak sayang sangat ni phone ni. Panas ni. Tak apalah. Ucup call adik, Jangan kacau dia. Dia kan tengah belajar tu. Dia nak kerja impian dia. Tak apa, Mak tak apa lah, Cuk. Mak. Bang Cuk. Sudah. Apa nak jadi ni? Man, darah Mak tinggi ni. Aku bawa Mak pergi klinik, Kau datang nanti dengan motor Mak. Kau rasa masih ada masa ke nak betulkan keadaan? Dia cari apa? Duit ke? Surat? Abang Cuk, gegaran otak akibat hentakan. Weh. Kau apa dengan abang kau ni? Weh, sumpah gempak weh shot ni. Aku
sendiri yang sorok, Azman. Kau tutup salah dengan cara kau cipta luka yang kau seorang je nampak. Very deep. Dik, kau tak buat salah. Abang dah lama maafkan kau. Weh. Wow. Very deep, man. Kau anggap raya kali ini sunyi tak bergema sebab tak dihargai. Padahal kasih sayang mak dan Bang Jo tak pernah putus. Sentiasa mengalir dan takkan berhenti, Azman. Woi, nice gila. Pengarah Sofian, editor. Okay, Night Force. TH Production. Sponsored by Canon. I see. Okay, where do I start? Okay, sebelum aku bagi overall punya summary, ada a few shots lah yang aku nak bahas sedikit. Tak salah aku part ni. Sudahlah, Mak. Yang disalahkan. Aku suka dia pakai audio macam, aku tak tahu dia panggil apa, tapi you know that audio effect yang buat suara tu jadi formal sikit, something like that. Very nice though. Bila gaduh je mesti ada seorang yang disalahkan. Buat ucap. Sudahlah, Man. Kau tak habis-habis cerita pasal ya? Lepas tu ada bunyi heartbeat. Boom, boom. So, bila something happen, macam mak dia salahkan si Yusof nama dia, Yusof ni, ataupun marah ke kan, terus dia akan ada sound effect heartbeat tu, boom, boom. Macam, ni macam trigger something tau. Ada satu lagi dekat sini. Nampak? Kat situ ada lagi. Dia sedar something yang dia usaha untuk dapatkan pujian daripada mak dia. Tapi abang dia tak buat apa-apa pun dah boleh dapat pujian dah. Okay, there's one more shot yang aku suka kat sini. That is what you call a match cut. Okay. So, kita nampak frame ni, pergerakan kepala ataupun placement muka dia dekat dalam frame tu at the center. So, dia mesh dengan scene yang seterusnya. So, very nice transition lah. Dia nak relate, dia nak transitionkan dua scene at the different timeline ni. Terasa siapa yang tengah buat kereta. Lepas tu, oh my god, this part. Order bang? Sumpah aku tak expect gila this part. Aku tahu ada Sofian, tapi aku tak expect dia nak buat benda ni dalam filem raya. Look at that. Weh, style tu Sofian. Ni makanan favourite kau kan Man? Weh, rare filem raya Mak kau macam ni dengan memang kita rare. datang Aku tak pernah sini. tengok. Mission pasang kau. Ada lagi, boom Oh, boom. jap, satu Bunyi lagi. heartbeat tu. Okay, lepas tu this part. Okay, part dia jalan ni, in terms of audio, aku tak berapa suka dengan bunyi tapak kaki footstep dia tu. Sebab aku dengar macam terlalu fake. Serius, macam terlalu fake. Yeah, other than that, I really like it. Aku suka jalan cerita dia. Aku suka plot twist dia di mana dia ingat dia adik ni tak dapat kepujian pada mak dia. Asyik-asyik abang dia je dapat. Dah lah abang dia tak buat apa kan, tak bekerja. Dia ni adik ni mencari rezeki.
So dia tak dapat macam kepujian ataupun validation daripada mak dia tu. And the way that he found out as waktu kat restoran tadi. Waktu ni. Order bang. Dia punya reaction tak tak terkejut langsung. Dia macam okay. Come on man. Ni makanan favourite kau kan, Man? Mak kau dengan Ucup selalu datang sini. Mention pasal kau. Oh, jap. Satu lagi. Itu mak kau datang sini beli lauk. Dia tinggal handphone. Okay, benda dia nak reveal what happened ni. Basically, dia tengok footage daripada phone mak dia. And kat situlah semua benda terjawab. Yang sebenarnya mak dan abang dia kisah pasal dia. Dia je tak tahu. Dia duk fikir benda-benda yang... Dia tak tahu, dia tak nampak benda-benda ni semua. Dia nampak yang abang dia selalu duk kena puji. Tapi dia tak tahu apa yang abang dia buat. Apa yang mak dia kata terhadap si Yusof ni, dia tak tahu. So it's a very nice way to reveal lah. Lepas tu, my favourite part is part lepas dia baca suratnya. Basically, surat ni reveal beritahu what happened to abang dia. Sebab dulu waktu kecil-kecil, pernah bergaduh kan, tumbuk apa, berlawan ketuk kepala orang kan. Lepas tu kita dapat this throwback, flashback punya scene. Kita ada transition deep to white. Lepas tu aku suka this POV shot. Dia macam kita jadi Yusof tau. Kita jadi adik dia waktu dulu. Nampak tak? Macam main game pun ada. So that is a really nice shot. Very nice. I like it. So that's pretty much it lah. Aku just go through scene. Tak semua lah aku komen. Beberapa scene yang aku perasan, yang aku suka, yang aku boleh komen, aku akan komen. Overall, dia punya shot dia memang cantik. Memang cantik gila, of course. Colour dia I really like. Dia ada warm tone. Lepas tu the approach yang dia buat ni adalah secara ratio video ni dia tak pakai 16:9. Dia pakai ratio yang macam petak sikit. Aku tak sure ratio apa panggil. Editing it's good man. It's Sofian. Apa boleh cakap? It's good. So ya, apa pendapat hampa tentang this short film? Hampa boleh beritahu dekat comment section down below. And yeah, kalau hampa suka video ni, jangan lupa untuk hit that like, share, subscribe, hit that notification bell and all that good stuff. And I will see you in the next one. Ciao.